Nabi sudah sebut perkara ini 1400 tahun yang lalu, bahawa satu hari mereka akan melakukannya. Dan hari ini telah pun terbukti umat tersebut telah pun melakukan sebahagian daripada dia. Iaitu antaranya kata Rasulullah, mereka menghalalkan zina. Islam ataupun yang tidak Islam, umat Nabi Muhammad keseluruhannya. Perkara ni dah berlaku ke belum? Berlaku ke belum? Kalau di Amerika Syarikat, di Eropah, terlebih dahsyat lah, no? Tak payah pergi jauh lah, tengok Malaysia sudah. Saya urai sikit lah. Di Malaysia tahun ini dan tahun lepas, 10 minit seorang anak luar nikah dilahirkan. Yang ni statistik Jabatan Pendaftaran Negara. Bukan sembang tepi jalan. 10 minit seorang. Boleh tengok statistik ni, boleh lihat. Kalau 10 minit dilahirkan seorang anak luar nikah, berkahwin ke tidak tu? Memang anak luar nikah, maksudnya berzina lah. Kalau 10 minit seorang anak zina dilahirkan, bermaksud setiap berapa minit kah zina berlaku di Malaysia? Maka lebih banyak. Istihlalul hir, mereka menghalalkan zina.